Keuntungan simpan emas berbanding simpan duit. Cuba bayangkan, kalau kita simpan RM1 juta dalam bentuk duit pada tahun 2000, ketika itu ia bersamaan 28 kilogram emas. Tapi pada tahun 2025, RM1 juta itu hanya mampu beli 1,6 kilogram emas sahaja. Apa yang berlaku? Bukan emas yang jadi mahal, tetapi nilai duit yang semakin jatuh. Sekarang kita tengok dari sudut emas pula. Pada tahun 2000, harga 1 kilogram emas sekitar RM35,000. Tahun 2025, 1 kilogram emas sudah menjadi RM609,000. Inilah beza besar antara simpan duit dan simpan emas. 1. Emas mengekalkan kuasa beli. 2. Nilainya naik dari tahun ke tahun. 3. Lindungi simpanan dari inflasi manakala 1. Duit kertas semakin susut nilai. 2. Inflasi makan kuasa beli. 3. Simpan lama-lama, nilainya makin kecil. Sebab itu orang yang faham kewangan, mereka tak simpan duit semata-mata, mereka simpan emas sebagai pelindung nilai harta. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas secara konsisten, saya sedia bantu, langkah demi langkah. Klik link yang diberikan. Terima kasih. Hassan Senawi, Dealer Aktif Public Gold.